Sebelum tengok video ni, jangan lupa subscribe ya. Korang rasa selepas Wong Chen siapa? Saya sebagai salah seorang ahli parti bersama mengucapkan selamat datang kepada saudara Wong Chen. Ceplos-ceplos, okey ke tu? Berita sedih Nurul Izzah kononnya diberi cuti masih belum habis. Seorang lagi ahli parlimen letak jawatan dan keluar dari PKR. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Saya pernah dengar ceplos-ceplos komen. Parti Bersama harapkan Rafizi Ramli dan Nik Nazmi je. Yalah, memang betul. Bulan Mei, saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi masuk Parti Bersama. Bulan Ogos pula, saudara Wong Chen masuk Parti Bersama. Seterusnya siapa? Kita tunggu dan lihat. Kejap. Ceplos-ceplos sedar ke? Bulan Mei, saudara Rafizi Ramli dan saudara Nik Nazmi keluar PKR. Bulan Ogos, saudara Wong Chen keluar PKR. Seterusnya siapa? Kita tunggu dan lihat juga. Sebelum saya lupa, bulan Ogos juga Nurul Izzah kononnya diberi cuti. Saya nampak saudara Wong Chen masuk Parti Bersama bukan sekadar seorang individu masuk parti. Tapi Parti Bersama sedang membentuk satu pasukan yang mantap. Macam dulu-dulu Sir Alex Ferguson membentuk Manchester United. Saudara Rafizi dengan saudara Nik Nazmi mesti marah sebab saya tak ambil contoh Liverpool. Ini baru 3 tokoh. InsyaAllah akan datang, akan ramai lagi tokoh-tokoh besar akan masuk Parti Bersama. Kita tengok pengalaman dan kepakaran 3 tokoh ni. Saudara Rafizi Ramli dengan ekonomi dan data. Saudara Nik Nazmi dengan pentadbiran dan dasar. Saudara Wong Chen dengan legislatif, perdagangan dan dasar. Alah, Wong Chen masuk Parti Bersama pun kecoh. Mesti korang dengar ceplos-ceplos cakap macam ni kan? Saya nak bagi tahu bahawa saudara Wong Chen bukan sekadar ahli baru, tetapi diberi peranan membantu menyediakan kertas dasar Parti Bersama. Saudara Wong Chen masuk bukan untuk hiasan. Kepakaran dia digunakan untuk membina dasar. Saya pelik. Kenapa PKR tak nampak apa yang ada pada saudara Rafizi Ramli, saudara Nik Nazmi dan saudara Wong Chen? PKR lebih nampak Nurul Izzah, Ramanan dan Fahmi Fadzil. Saya pasti parti-parti dinosaur mula gelisah bila Parti Bersama mula membentuk pasukan. Sebut pasal membentuk pasukan, sekarang ni ahli Parti Bersama seramai 29,200 orang. Sasaran Parti Bersama adalah 50,000 orang ahli menjelang bulan Oktober nanti. Untuk capai sasaran tersebut, setiap ahli perlu cari seorang ahli baru. Untuk diri saya nak cari 10 orang ahli baru menjelang bulan Oktober. Maknanya, bulan Ogos 5 orang, dan bulan September 5 orang. Boleh tak korang tolong saya? Scan QR code yang saya tunjuk ni untuk membentuk pasukan yang mantap. Jangan risau Parti Bersama ni parti baru. Sebab persoalannya bukan parti mana yang paling lama, tapi parti mana yang paling bersedia untuk masa depan. Akhir sekali, saudara Wong Chen memilih Parti Bersama. Nurul Izzah memilih untuk berundur daripada kepimpinan PKR. Ini bukan sekadar cerita tentang siapa masuk dan siapa keluar. Ini adalah tanda bahawa politik Malaysia sedang berubah. Parti Bersama mungkin masih baru dan kecil. Tetapi jika semakin ramai yang berpengalaman memilih Parti Bersama, persoalannya bukan lagi bolehkah Parti Bersama menjadi kuat, tetapi sejauh mana kuatnya Parti Bersama apabila rakyat mula memberi kepercayaan. Dulu orang tanya,
Parti Bersama ni siapa? Sekarang orang mula tanya, siapa lagi akan masuk Parti Bersama? Inilah tanda sebuah parti mula mendapat perhatian. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.